أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara pengurusi majlis yang berhormat Tuan Haji Zulkifli Mahmad, Diasko Kerajaan Negeri, Terima kasih Al-Fadil yang berhormat Ustaz Syukri Abdul Rahman, Timbalan Esko Pertanian dan Desa, hadirin hadirat, peserta-peserta konvensyen Gerak Berdikari di Kelantan pada hari ini. Sama sekali marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT kerana diberikan izin bersama-sama pada pagi ini untuk kita duduk di sini dan kita berbincang bersama kita bagaimana untuk kita memahami sektor pertanian, sektor perniagaan berdikari berkenaan dengan usaha-usaha berniaga dan usaha-usaha nak jadi kaya. Nak jadi kaya belakang ni tak? Ada nak jadi miskin nego? Tak ada. Perniagaan ni nego, bunyi nego ni nak kaya belakang. Nak kaya maknanya nak ada duit, nak ada harta, nak ada sesuatu yang kita boleh membeli atau memiliki apa sahaja yang kita nak. Kita nak pergi jalan mana-mana, tak ada duit, kita boleh pergi jalan. Pergi melancong sana, melancong sini, buat anak bini pergi. Nak pergi umrah, pergi haji boleh. Kita nak rumah besar, kita boleh. Ke mana ada duit, kita boleh buat rumah besar-besar macam ni. Kita nak kereta mewah, kita boleh beli. Kita nak atas anak kita ngaji, tak payah ada beasiswa, tak ada apa dia, tak apa, anak kita minat nak jadi gabu dia, kita pergi atas. Sebab kita ada duit, kita boleh. Dan macam-macam lagi. Kita nak berjihad fi sabilillah, kita nak bagi kepada perjuangan Islam, nak bina masjid, nak bantu orang miskin, nak bantu armalah, nak bantu memenangkan parti Islam dalam pilihan raya akan datang. Kita duit banyak, kita boleh beli, tak ada masalah. Kaya, sebab kaya. Kalau miskin, tak boleh buat segala-gala. Jadi semua orang nego ni nak kaya belaka. Tapi so lagi masalahnya, tak semua orang nego ni boleh kaya juga dia. Dia ingat kepada siapa yang telah memberikan kekayaan kepada dia. Dia lupa bahawa yang memberikan kekayaan kepada dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa bahawa bila mari kekayaan ini, pemberian daripada Allah ini, dia lupa bahawa ini juga adalah fitnah daripada Allah untuk dia menggunakan harta ini dengan sebaik-baiknya, membelanjakan pada tempat-tempat yang betul-betul berhemah dan bermanfaat, bukan pada benda-benda yang tidak berfaedah. Membersihkan harta-harta ini dengan berzakat, mengeluarkannya dengan membantu orang lain, dengan bersedekah. Ini amanah, fitnah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ramai orang kaya yang boleh kata istiqamah dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, dengan harta yang diberikan itu. Banyak yang rebah, banyak yang lara, banyak yang lupa daratan dan sebagainya. Jadi di sinilah sebenarnya kita kena ambil dalam sektor pertanian, sektor perniagaan ini, dalam perniagaan inilah keseluruhan. Dan apabila kita cakap keseluruhan holistik ini, maka kita akan bercakap tentang Islam ini keseluruhan juga, syamil dan kamilnya Islam itu. Jadi kita ambil Islam secara keseluruhan, secara penuh, maka begitulah juga dalam perniagaan ini, kita kena anggapkan dia sebagai suatu yang total, satu yang menyeluruh juga. Jadi saya suka, kalau ialah sebagaimana Tok Guru suka mulakan dengan ayat Quran. Saya nak pilih satu ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Ayat ni Allah berkata kepada orang yang beriman, bolehkah aku tunjuk kepada kamu akan suatu tijarah. Tijarah ni perniagaan, yang mana perniagaan ini akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Nego, makna kita dengan Tuhan pun nego, dan sesama manusia nego. Jadi tijarah atau perniagaan adalah sifat manusia itu sendiri. Dia suka menego. Dia suka menego, ada menego besar, nego kecil. Tapi perniagaan yang paling besar sekali, yang perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh menyelamatkan kita daripada azab yang pedih, iaitu dengan kita tu'minuna billah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita kena menego dengan Allah ni dengan beriman kepadanya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, dan kita kena berjihad pada jalan dia. Berjihad dengan apa dia? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda kamu. Jadi harta yang kita duk nego, duk dia cari ni pun kita kena nego pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu saja, dengan tenaga kita, dengan jiwa raga kita nak menegokan juga, nak korbankan juga, nak serahkan juga jiwa kita ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka nanti. Jadi inilah perniagaan yang paling besar yang kita kena faham. Selain daripada perniagaan duniawi ini, kita menego dengan orang, kita buat satu-satu usaha. Tak kira apa usaha, kita nak jadikan ia sebagai suatu tijarah, suatu perniagaan. Kalau suatu nego-nego ni kita ada modal sikit, kita beli barang ni, kemudian kita jual pula tu dengan harga yang lebih mahal, maka inilah keuntungan yang kita nak ambil. Itu kaedah nego. Begitulah juga dalam apa sektor yang kita nak buat. Kita kena keluar modal sikit, kemudian kita kena jual, dapat hasil dia, balasan dia banyak, maka kita mesti ada keuntungan. Tetapi dalam usaha kita untuk mendapat keuntungan ini, mesti juga kadang-kadang kita berdepan dengan kerugian. Kadang-kadang modal kita banyak, tapi hasilnya tak begitu banyak. Mana kita akan menerima kerugian. Jadi inilah perniagaan. Ada untung, ada rugi. Ada untung, ada rugi. Dan bagaimana untuk untung dalam perniagaan ini? Banyaklah kaedah-kaedah. Mungkin Wabizo boleh hoyak bini. Apa ni, orang-orang pakar dalam bab niaga ni, hok reti berniaga ni, dia boleh hoyak. Mana untung bab ni? Kena gini. Kena kos dia banyak ni, kena barang dia banyak ni, kena buat kerja lagu ni, sikit-sikit lagu ni, kemudian kena jual harga banyak lagu ni, dan sebagainya. Barulah boleh untung. Dan kerja dia lagu mana untung, kena bersungguh dan sebagainya. Jadi inilah yang yang dikatakan perniagaan. Tak kira lah perniagaan itu apa dia, sama ada dalam sektor pertanian. Dan kita kata pertanian sebagai perniagaan, maka kita buat pertanian ini, kita tanam padi ni saja, mestilah dalam bentuk perniagaan. Kita tanam durian misalnya, mestilah kita memikir untuk niaga, untuk boleh untung. Jadi kita nak ubah minda orang kita, biar dalam semua aspek ni kita niaga, kita boleh keuntungan. Kita ada tanah sekar, kita nak tanam apa dia? Dari tanah sekar ni, dengan modal kita ada kata 5,000 dari tanah kita nak tanam apa dia? Dia boleh dalam masa 4-5 tahun boleh hasil dia 2-30 ribu. Kena fikir nak tanam apa dia, nak usaha apa dia. Dari tanah sekar ni dia boleh untung banyak tu. Kemudian kita kena usahakannya. Usaha ni, maka bolehlah kita dapatkan keuntungan. Kalau kita memikir nak ada tanah sekar, kita nak tanam untuk anak cucu kita, itu perniagaan juga. Perniagaan apa dia? Tak saya usul lah ni, untuk nantinya biar ada anak kita nanti ingat kita. Tapi perniagaan macam ni hasil dia tu kadang-kadang lambat lah. Lambat, dan kadang-kadang benda ni tidak boleh dinikmati oleh anak-anak kita learn. Kita mati kemudian barulah anak-anak kita tengok ada pokok situ. Tetapi mungkin tak ada apa dia juga. Sebab itulah maka kita kena fikir bagaimana untuk, kalau boleh dalam masa yang paling singkat, kita boleh keuntungan yang paling banyak. Jadi inilah benda-benda yang kita kena bincang, kita kena tahu gapo dia usaha-usaha yang kita nak buat supaya boleh mendatangkan keuntungan yang terbaik dalam usaha, apa saja usaha yang kita nak lakukan.
Dan apabila kita bercakap tentang perniagaan ini, maka kita kena ingat juga bahawa bila kita berniaga ni, di dalam kehidupan kita bukan hanya niaga, tapi ada banyak benda-benda lain, khususnya solat. Jadi apabila seruan solat itu mari, maka semua usaha niaga ni kita kena berhenti dulu. Berhenti bukan lama, sebentar, 5 minit, 10 minit, untuk kita berniaga dengan Allah pula, Subhanahu Wa Taala pula, untuk kita mengerjakan solat. Jadi begitulah juga Allah setelah juga pada kita, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Apabila tiba hari Jumaat dan disuruh untuk sembahyang, maka kamu kenalah tinggalkan perniagaan. Jual beli kamu kena tinggal. Muka kamu kena tinggal, dan kamu kena usaha untuk ingat kepada Allah. Fas'au ila zikrillah, pergi pula usaha. Cari nego ni usaha. Satu sa'i, satu kifah, satu usaha yang besar. Kena berhenti usaha ni sebentar. Apabila seruan solat tu mari, untuk kita usaha pula untuk zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Jadi dalam nego ni pun kita ada usaha cari rezeki, cari makan, cari duit ni, kena ingat berhenti sebentar untuk usaha pula cari zikrillah. Fas'au ila zikrillah, kamu kena tinggal dan usaha untuk ingat kepada Allah. Jadi apabila mari gini 5 kali sehari kita begini semua nego kita tu akan ada keberkatan dia. Dan nego kita ni akan hilang daripada sifat-sifat munkar. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Benda-benda keji, benda-benda munkar itu tidak ada dalam perniagaan kita. Sebab rata-rata kita lihat bila orang tu nak untung banyak, dia menipu. Sepatutnya susu dia ni tak campur air, dia campur air. Kenapa nak untung dia? Patut buah timun dia ni 1 kilo, dia cocok air dia tu naik 2 kilo. Kerana dia nak jual, nak lebih. Dan macam-macam lagi penipuan-penipuan yang ada dalam perniagaan ni kerana nak untung banyak. Jadi bagi orang yang ingat kepada Allah, dia tidak akan buat benda macam tu, kerana dia takut kepada Allah. Allah tahu dia nak nipu atau tidak. Dan dia tahu kalau dia menipu dosa. Kalau dosa neraka. Jadi dia ingat kepada pahala dan dosa semua ni, ingat kepada syurga neraka ni, maka dia akan melakukan perniagaan ini dengan amanah. Nego ni kena amanah. Janji kena tepat. Janji kita janji dengan orang kena tepat. Kita buat perjanjian dengan orang, kita kena laksanakan. Kita buat pinjaman misalnya, okey, kita nak pinjam, nak bayar bila? Setahun lagi. Kita kena usaha supaya kita boleh bayar juga dalam masa setahun. Bukan kita leder-leder, kita kena rancang betul-betul. Dan rancang dan laksanakan perancangan dengan bersungguh-sungguh, kerana kita nak tepati janji kita dengan orang. Nego berjanji. Nego ni banyak janji. Janji nak keluarkan produk yang terbaik, maka kita kena keluarkan produk yang terbaik. Tepat pada waktu dia, kita kena hantar tepat pada waktu dia. Selagi tak boleh buat tu, jangan duduk tidur, jangan duduk relax. Makna dia ada dah time dia tu. Kena goni. Kena keluar produk masa ni, kualiti dia lagu ni. Maka kita kena pastikan ini amanah kita dalam perniagaan. Begitu juga kita berhutang, kita pinjam dengan orang, kita kena bayar. Wajib bayar. Bila kita janji nak bayar akhir bulan ni, maka kita kena usaha juga dia boleh. Bertukar lumus, carilah ke mana-mana, ikhtiarlah ke mana. Dalam kita perkiraan kita boleh bayar tu. Kita dah strategi dah, plan dah, molek dah, bahawa kita boleh bayar begini. Mana kita buat sesuatu itu mesti terancang. Plan tu, dan bolehlah kita janji dengan orang untuk kita laksanakan perancangan ini. Dan kita kena buat betul-betul, suruh betul-betul, barulah kita boleh bayar hutang ni tepat pada waktu dia, bilangan yang ditentukan. Maka kita tidak kosih, tidak mengaruh kosih, tidak jadi malas, tidak jadi retro. Dan kita tidak gunakan modal ini yang kita dapat ni, duit ini untuk benda lain. Tak dia nak bayar hutang lagi, buat beli kereta putih lagi dah. Tak dia nak selesai hutang lagi, nak nikah seorang lagi pula. Jadi hak ni benda-benda yang kita kena fokus betul-betul.
Buat kerja ni kena fokus. Perancangan yang kita buat dulu tu kita kena ikut, laksanakan betul-betul, kerana ia adalah amanah. Masalah amanah, Islam mengajar kita supaya amanah. Tapi apa kita orang Islam ni lah terkenal, bukan Islam, orang Melayu. Kata orang Islam lain, orang Melayu. Apa orang Melayu ni kurang amanah, terkenal. Orang Melayu ni kurang amanah. Apa? Ni orang Cina kata, susah buat kerja orang Melayu. Pasal apa? Orang Melayu kurang amanah, tak amanah. Janji kata nak siap bajunya esok, kita pergi esok tak siap lagi, kita pergi lusa tak siap lagi, tulak tak siap lagi. Kau ni tukar buat baju, jahit baju. Janji boleh nak pergi kereta, ketuk body kau dia, siap seminggu, kita pergi seminggu tak siap lagi, sebulan tak siap lagi. Tak amanah. Bagaimana bisnes kita boleh berkembang? Bagaimana kita nak maju dalam perniagaan kita kalau kita tidak amanah? Orang tak percaya. Tak percaya pada kualiti produk kita. Kita kata kita mengeluarkan produk kuih pisang lah yang terbaik, yang tersedap. Tapi kualiti dia tu berupa apa? Ada semasa hari sedap, ada masa hari tak sedap. Bermakna dia tidak amanah. Tidak ada kualiti, tidak boleh maintain kualiti dia kerana tidak ada amanah. Patutnya gula sekilo dia, setengah kilonya. Patut garai banyak ni, sikit. Tak aman, kan tidak ada disiplin dan tidak ada amanah ini. Bagaimana dia boleh menjual kuih dia tu dan orang akan ambil sombong? Mula-mula orang ambil lah, lepas tu dapat kualiti dia menurun kan, habis orang tak ambil lah. Kerana nak untung banyak, kerana tak amanah dia dan sebagainya. Apa-apa saja bermula kerana tidak amanah. Patutnya apabila kita berniaga, kita kena amanah. Dan sebenarnya kalaulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala boleh amanah, masuk waktu sembahyang. Nah, tiba masa setahun kita bayar keluar zakat, kita keluar zakat. Mana kita ni amanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam perniagaan kita juga kita akan amanah. Dan banyak kegagalan kita dalam perniagaan ni ialah kerana tak amanah. Tengoklah siapa-siapa dia gagal dalam perniagaan. 9 daripada 10 tu kerana tidak amanah. Bukan kerana suasana keadaan gitu, kerana dia tidak amanah. Bukan kerana dia tak usaha gitu, dia kerana dia tidak amanah. Puncanya dia tidak amanah. Itulah yang menyebabkan kegagalan. Kalau dia amanah, insya-Allah 90% yakin dia boleh berjaya. Amanah ni jaga kita dengan Allah SWT. Janji kita dengan Allah SWT. Janji kita dengan orang, kita kena jaga. Janji kita dengan diri kita sendiri, keluarga kita kena jaga. Janji kita dengan kualiti produk yang kita keluarkan atau usaha yang kita lakukan ini, molek. Kita buat kerja ni molek semua, dan tetap dengan moleknya, kualitinya. Ini amanah. Kita jaga semua ni, maka insya-Allah kita akan berjaya dalam apa saja usaha perniagaan yang kita nak buat. Kemudian soal lagi, kita ni doa yang kita biasa baca pagi petang. Dan benar ni nego. Kalau kita duk minta perlindungan daripada Allah SWT. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pertama, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Semua ni nego. Doa nego. Doa orang nego. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau, aku berlindung dengan Engkau daripada serabut, hammi wal hazan, dan kesedihan, rugi. Sedih. Sebab apa? Kajian negeri boleh. Dan aku berlindung daripada Engkau daripada sifat ajz, lemah, dan kasal, malah. Lemah dan malah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung dengan Engkau daripada jubn, nakut. Orang boleh kerja dah. Penakut. Nakut sifat jubn. Hanya dua je. Nak jumpa orang takut, nak jumpa exco takut, nak jumpa pegawai bank takut, nak jumpa pegawai takut, nak jumpa itu penakut, nak nego pun nakut, nak jumpa pelanggan pun nakut. Dan aku berlindung Engkau daripada al-bukhl, sifat bakhil. Bila ada rezeki anak derma susah. Kenapa? Takut tak ada modal, nak nego.
Kena ada sifat suka dermawan, menjadi bakhil. Dan akhir saya wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku minta perlindungan dengan engkau ya Allah daripada min ghalabatid dain. Ni hutang. Dibebani dengan hutang. Yang aku kalau apa? Kau nak bayar hutang. Aku berlindung supaya tidak jadi orang yang dibebani dengan hutang. Kau nak bayar hutang. Wa qahri rijal, dan juga kekuasaan orang menekan kita, diperhambakan oleh orang. Iyalah bila berhutang ni jadi hamba lagi. Hamba bank, hamba orang. Jadi semuanya ini ialah permintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita boleh berjaya dalam perniagaan kita. Dan juga bukan hanya perniagaan, kerana semua hidup kita sebenarnya akhir ayatnya hidup kita ni nego. Kita duduk nego dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia, dengan dunia ni kita duduk nego. Jadi oleh sebab itulah maka rezeki kita ni banyak 90% ni nego. Saya sebenarnya bukan ahli perniagaan, saya tak ahli nego, tak pandang nego, tidak dididik nego. Tapi saya rasa rugi setelah saya tengok ramai saing-saing saya, rakan-rakan saya kok berjaya, jadi power, jadi macam-macam berjaya sebab perniagaan. Kok jadi pegawai KJL ni, kerja dengan orang ni, kok saya ni kerja dengan orang. Daripada dulu ni kerja dengan KJL, kerja dengan orang. Lalu ni pun kerja dengan KJL juga. Sepik lah. Boleh hidup, boleh makan, relax gitu, relax. Tapi nak kaya tak ada. Nak mewah tak ada. Nak derma ke orang, nak derma untuk orang tak ada. Rasa nak bantu buat bina mak surah ni, nak bagi 10,000. Tapi kita ada dalam poket ada 1,000. 100 riyal boleh beli. 100 riyal je. Tengok saing kita pop 4-5 ribu. Lekeh pada kita. Sekolah dulu dia kelas C, saya kelas A. Nah, kita kelas A, dia kelas C. Dia boleh bagi rumah banyak pada kita sebab dia nego. Rumah dia lebih besar pada kita. Padahal dia tu mengaji dulu tak jadi apa. Tak mengaji tinggi-tinggi pun. Tak perlu masuk universiti, tak perlu mengaji betul, tak payah. Dia nego, dia minat nego, dia pandai nego, dan dia boleh boleh pada kita. Rumah dia lebih besar pada kita. Kereta dia mewah pada kita sebab nego. Tak payah mengaji tinggi. Tetapi dia sudah mengaji lebih tinggi di dalam sektor perniagaan. Dia mengaji itu lebih matang, lebih bijak, lebih PhD daripada kita. Kita duk mengaji satu subjek aja, perubatan ni je, belah ni je. Dia bab nego, dia reti bab nego. Dia ni PhD nego. Hanya tak ada CJ, tak ada universiti bagi. Universiti tak bagi, orang tak bagi. Tetapi kejayaan dia ialah dengan kekayaan dia. Dia pandai nego. Jadi sebab tu Zul ayat tadi lah, kalau nak senang kerja dengan orang, akhir bulan boleh gaji. Senang gitu, senang gitu. Tapi kalau nak kaya, nego. Jadi benda ni kita kena ubah lah. Saya rasa mungkin minat kita kena ubah. Dan kita ni banyak sudah ditandai oleh pemikiran daripada barat atau daripada British ke apa. Kita orang Melayu ni nak jadi polis orang, nak kerja dengan orang, nak jadi pegawai KJL, nak kerja dengan syarikat, nak kerja dengan orang. Boleh mikir kita nak kerja dengan orang. Kena fikir macam mana kita nak berdikari. Kita kerja sendiri dan kita cari orang kerja dengan kita. Orang kerja dengan kita. Kena lagu tu. Barulah kita ni hebat. Kita jadi bos. Biarlah kecil-kecil tapi kita bos. Kita yang menentukan masa depan kita sendiri. Dengan bantuan Allah SWT, dengan usaha yang kita lakukan. Bukan kita bergantung kepada orang lain. Ini berdikari. Nah, inilah berdikari. Apabila kita ada sifat lagu ni, kita bebas, kita merdeka. Merdeka daripada orang lah. Tak orang tak tekan kita. Sebab kita ada, kita boleh usaha sendiri. Kita tak payah bergantung kepada orang lain. Kalau kita bergantung pada orang, kita pegawai KJL lah saja. Tak boleh dah bergantung, tak boleh buat tu, tak boleh. Nak ada ceramah pun tak boleh. Kalau kerja KJL lah. Kerja KJL pusat lah. Nak ada ceramah pun tak boleh. Pasal apa? Puli. Sebab kita jadi puli. Nama pegawai, nama orang division A, nama pengaruh. Tapi tak boleh nak hadir di tempat orang kita nak hadir. Tak boleh di majlis ceramah. Sebab apa? Sebab kita kerja dengan KJL.
Walaupun kita ni pengaruh, kita nak paling besar dah dalam kerja KJL tu, tapi kita tak bebas untuk pergi di mana-mana, untuk kecek apa saja tak boleh. Cuba kita nego, kita berdikari, kita nak kecek dapur dia pun boleh, kita nak pergi mana pun boleh. Tak ada orang yang bersikap kita. Dan kita cari makan sendiri. Kita tak ada majikan yang kontrol kita. Tak ada orang yang tekan kita. Kita yang menekan diri kita sendiri untuk cari rezeki kita. Sebab itulah, inilah orang-orang yang betul-betul bebas, betul-betul merdeka. Orang yang betul-betul bebas dan merdeka ialah orang yang berdikari, kerja sendiri. Inilah baru ruh merdeka betul. Ni kita masih lagi nak bergantung kepada nak makan gaji orang, nak jadi pegawai KJL, terikat di sana, terikat di sini, habis tidak merdeka. Saya dulu kerja KJL ada rasa bebas sikit apabila berhenti kerja KJL, masuk politik, rasa bebas sikit. Dulu terikat, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Lepas tu bebas sikit. Lepas tu kerja dengan KJL pula, jadi expo, terikat pula, rasa terikat pula. Tu rasa nak bebas mula ni, berhenti kan. Tengok orang lain. Rasa tu ada. Tak? Rasa nak bebas pula. Cari makan sendiri. Dia sikit pun tak apa, bebas. Nak kacik gapo dia pun bebas, nak buat gapo dia pun bebas. Tak terikat. Walau macam mana pun nak bebas dan nak gapo dia pun, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terikat semua. Jangan nak bebas gitu. Dengan Allah kita kita bebas juga, tak boleh. Kena ada hak-hak juga. Jadi oleh sebab itulah maka kita dah ni, mungkin kita dah terlanjur dah kali 50, Zul 50, terlanjur dah banyak. Lah ni yang kita kena fikir anak-anak kita. Anak-anak kita ni, kita didik anak kita dari mana lah ni? Awak ngaji molek sikit, awak SPM kalau tinggi, masuk universiti, nak kerja KJL, nak jadi pegawai, nak kerja jadi cikgu, kau ustaz mana-mana, tak sabar. Bom mikir lagu tu. Khususnya kita orang berniaga ni, orang yang tahu peluang-peluang yang ada dalam perniagaan ini. Jangan sekali-kali kita mendidik anak kita supaya nak kerja dengan KJL, nak kerja situ-situ. Kita kena didik dia, awak mengaji tinggi-tinggi, awak kena pandai-pandai, awak kena boleh berdikari, kerja sendiri, buat bisnes sendiri. Apabila kita ni mikir lagu tu, kita tahu dah apa dia anak kita nak buat ni. Dia jadi engineer, kalau dia jadi doktor ke, dia akan buka klinik sendiri. Dia jadi engineer, dia buka syarikat sendiri. Gitu cara dia. Kalau kerja dengan KJL, jangan kerja lama-lama. Dapat pengalaman sikit 2-3 tahun, berhenti kerja KJL, buka sendiri. Dah betul. Didik dia daripada kecil, dah betul. Dan untuk mendidik ini, kita orang nego ni kena bawa anak-anak kita ni nego dengan kita. Ni kan anak kita, awak pergi ngaji, tak salah bantu mak kita dalam perniagaan kita. Enggak. Kita nego ni bawa anak kita sekali, biar dia nego. Kita buat jeruk lah katakan. Nak biar dia tu bubuh jeruk tu, biar ikat orang dia. Biar anak-anak kita pakat dulu. Ni dok anak kita awak gigi yang biaya buat. Benda-benda kecil yang, tapi inilah yang akan mendidik dan membentuk anak-anak kita. Nah, lepas tu bila nak marketing tu, wah ada barang ni, awak pergi bawa barang ni, kita kedai tu, kita kedai ni, biar dia bawa pergi. Jangan malu anak kita ni bawa barang-barang kita, peniaga kita, biar dia pergi jual. Kita kedai-kedai tu, pergi ambil duit pula, bayaran dan sebagainya. Tengok amanah pada tidak anak-anak kita ni, didik dia. Kalau kita tengok pada orang Cina, inilah yang diajar oleh mereka kepada anak-anak dia. Dia tidak manja seperti kita. Anak kita jadi manja tak buat kerja langsung. Mungkin kacau orang lain, kacau anak kita sendiri, anak saya sendiri lah. Kita ni kerana tidak dididik, tak pandai didik dan tak reti buat perniagaan ni. Inilah menyebabkan kita ni jadi, otak kita jadi sempit dan menganggap perniagaan ni rugi. Nego sikit rugi. Ada perasaan tu. Buat nego sikit rugi, duit kita akan habis. Nak nego sikit rugi, masalah lah. Nak buat perkongsian, nipu dah. Tak boleh nak berkongsi sama kita pasal apa? Dia sayang kita nak nipu. Padahal kita yang nak nipu. Ingat molek, bila kita nego ni dengan orang nak nipu, bahawa kita yang akan nipu dulu.
Mentaliti menipu. Buat perkongsian mesti pecah, mesti bala. Pasal apa? Kita dah ingat dah kita akan bala dulu. Kita akan menipu dulu. Jadi benda-benda ni lah benda-benda yang menyempitkan kita, yang menyusahkan kita. Dan kalaulah kita tidak boleh berkongsi, tak boleh buat syarikat, tak boleh buat koperasi, macam mana kita nak besarkan bisnes kita? Kalau kita rasa nak kita je, kok kita belakang, ring kita, modal kita, semua kita, nak besar dari mana bisnes kita? Dan ni bisnes kita besar-besar, mesti joint venture dan sebagainya. Dari mana kita ni? Kalau tak ubah mentaliti kita, kalau bersyarikat, rugi, menipu dan sebagainya, tak amanah, kelo, orang lain kelo, padahal kita yang kelo. Jadi hak ni mentaliti yang banyak yang kita kena ubah di kalangan orang kita ni apabila kita ingin berjaya dalam perniagaan. Paradigma. Sebab saya kata dalam nego, dalam mana usaha yang perlu diubah mula-mula ialah orang, kepala dia, otak dia, cara berfikir dia. Bila boleh ubah sini, senang hak lain. Bukan dengan peruntukan, bukan dengan grant, bukan dengan perancangan. Hak yang akan mengubah, yang mengubah itulah kepala orang itu. Sebab tu Tuhan kata tu, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kaedah dia. Nak buat gapo dia, nak maju dengan gapo dia, nak ubah mana, ubah dalam diri dia tu. Dalam diri dia tu, otak dia, kepala dia, paradigma dia, cara berfikir dia. Ubah sini, boleh ubah segala-galanya. Nak berjaya dalam berniaga, ubah mana? Ubah mana? Tempat nak berniaga, nak untung dalam perniagaan, ubah kepala dia. Berdikari, semangat berdikari, dia ubah mana? Dengan projek tu, projek ni, projek kambing kau, projek jihad kedok kau, projek apa dia IKS kau, jalan kau ke apa? Tidak. Bukan itu yang akan memajukan program ini. Yang memajukan program ini ialah berubahnya minda orang, cara memikir orang. Dan ni cara yang kita nak memikir, ialah cara memikir jangan harap kepada subsidi. Berdikari ni jangan harap kepada bantuan orang. Jangan harap. Kalau boleh tak apa, tapi jangan harap situ. Berdikari ni kita nak usaha kita, tenaga kita, fitrah kita, kerjasama apa-apa kita, pakak kita. Ini yang akan membawa kejayaan. Kita tidak bergantung kepada bantuan subsidi. Barulah berdikari. Ni berdikari tak? Nak kerajaan boleh apa dia? Gerai banyak mana? Bukan berdikari itu. Subsidi. Itulah budaya anda. Budaya merasak orang Melayu lah ni, dulu dan lah ni, ialah budaya subsidi. Kita nak ubah benda ni. Dia berdikari. Tak payah harap pada bantuan orang. Kalau orang alhamdulillah. Kalau ada pertolongan, tak apa, alhamdulillah. Menolakkan, membantu kita, mempercepatkan lagi. Tetapi kita kena baiki diri kita sendiri, usaha kita sendiri. Baik, waktu mukadimah tu. Sebab saya kalau cakap mukadimah banyak, isi dia tak ada, isi sikit. Kita banyak isi. Mukadimah banyak. Sebab kita lagu tu, dia faham konsep ni dulu. Dia faham keseluruhan tu dulu. Lepas tu kita tengok sikit. Apa dia hok kajian boleh sikit ya. Baru ni pemberita tanya saya. Apa dia yang YB boleh banggakan lah, usaha-usaha YB dalam sektor pertanian di Kelantan. Kerja apa dia besar, yang besar, program yang besar, yang boleh dibanggakan. Saya memikir mana nak jawab tu mana ni. Kalau politik dia suka jawab bon projek fad, bon berdikari jihad ternak apa ni, ladang rakyat, bon tak. Fikir tak ada berapa satu masih. Tak ada sesuatu yang boleh dibanggakan. 3 tahun dah saya jadi ekskul pertanian. Tak ada sesuatu benda yang boleh saya banggakan. Usaha yang saya buat yang boleh dibanggakan dalam masa 3-4 tahun. That's the fact. Itulah hakikatnya dan itulah jawapannya. Tak ada sesuatu yang boleh dibanggakan. Saya harap insya-Allah program berdikari ini ialah program yang saya boleh banggakan. Kerana pakak pokok kita ni, jatah kuasa kita ni, biarlah Zul kepala pun saya dalam ajar dia, tapi saya nak bangga dengan program ini. Program
berdikari rakyat Kelantan. Inilah kalau kata legacy kita pun, biarlah bukan legacy saya, legacy kita pun, AJK kita dalam kuasa kita. Inilah yang saya harap boleh saya bangga. Yang kita tinggal bila kita tak ada jadi exco nanti kau gambar dia pun, inilah usaha yang saya harap, saya berdoa boleh menjadi sesuatu yang boleh saya banggakan, yang kita tinggalkan untuk rakyat ini Kelantan. Program berdikari. Karena dalam program ini banyak benda dalam itu. Dalam perindustriannya, dalam perniagaannya, juga dalam pertaniannya, desa takwanya, dan juga pembangunan wanitanya, belianya. Semua ini kita gabungkan menjadikan suatu program yang besar. Dan dalam sektor pertanian, apabila kita bercakap tentang sektor pertanian, kadang-kadang bab pertanian ni saya diamanahkan tengok dalam program besar ni, dalam sektor pertanian. Apabila kita bercakap tentang pertanian, kita kena ingat bahawa pertanian ni luas. Mesti ada ladang dia, ada padinya. Itu pertanian pokok-pokok ni, tanaman-tanaman. Pertanian tanaman. Ada soal lagi dalam sektor pertanian ni ialah ternakan. Ternakan haiwan, ayam, itik, lembu purba, kambing dan macam-macam lagi, ternakan. Dan ada soal lagi dalam pertanian ini ialah perikanan. Perikanan laut, laut tepi pantai, laut dalam sungai, dalam kolam, dalam kanvas, dan ikan hiasan dan sebagainya. Semuanya ini di bawah pertanian. Dan bukan itu saja, pertanian ini ada soal lagi yang kita kadang lupa, ya bioteknologi itu sendiri, menggunakan haiwan-haiwan kecil dan sebagainya untuk sektor pertanian itu. Dan daripada pecahan 3-4 ni, maka kita boleh juga benda-benda lain, input pertanian. Input pertanian seperti bisa kata baja misalnya, seperti pagar, seperti jentera dan sebagainya. Ini semua berkenaan dengan pertanian. Kita kena fikir input pertanian ini. Bukan itu sahaja dalam sektor pertanian, pemprosesan, downstreaming daripada hasil-hasil pertanian ini, bawa pada kilang, pemprosesannya, buat sejuk bekunya, buat daging ikutlah filetnya ke, gapo dia ke, buat kuihnya ke, apa sahaja yang kita boleh usahakan daripada hasil pertanian ini untuk bahan makanan, untuk jadi ruminan dan sebagainya. Semuanya ini dan akhirnya dipackage, kemudian dimarketkan, diniagakan, dijual. Semua hasil-hasil ini, semuanya ini di bawah pertanian. Dan cukup banyak sebenarnya peluang-peluang untuk kita cari di dalam perniagaan ini. Dalam pertanian ini cukup banyak. Kita nak pilih apa dia, boleh berlaku. Jadi orang tanya saya, peluang apa dia dalam pertanian? Fikirlah daripada awal tu, daripada mula-mula nak menego barang-barang nak jual untuk orang, untuk jadi baja, boleh juga. Nak menego jentera, boleh juga. Itu sektor pertanian itu. Nak pilih tempat pemprosesan, boleh juga. Nak ambil apa dia? Nak ambil beras, misal kata nak buat air daripada beras, nak jual, nak proses dia, boleh juga. Bermakna pilihlah apa dia ada sektor pertanian ini. Kita rasa kita boleh niagakan, kita boleh usahakan, dan kita kemahkan molek, kita boleh maju di dalam sektor pertanian ini. Jadi luas sangat. Sebab itulah PM sendiri kata, dia sebut molek ni lah, dia nak jadikan pertanian ini sebagai jentera ekonomi, bergerak ekonomi yang ketiga besarnya di Malaysia ini. Bermakna tumpuan yang besar yang diberikan oleh Kerajaan Pusat sendiri kepada sektor pertanian ini. Macam-macam insentif dia bagi, macam-macam duit, macam-macam pinjaman, macam-macam apa dia, modal tidak masalah. Masalahnya orang yang nak buat kerja ni, nak ambil peluang-peluang yang ada ni. Orang bagi jumpa saya, apa dia modal boleh bagi, apa dia gerak boleh bagi kita. Banyak. Kita kata, mana gini. Tanya apa dia yang dia berada, bidang apa dia yang mau pilih. Cuba buat kerja, buat perancangan molek sikit kan, nak tengok apa dia nak buat ni. Dia ada perancangan itu. Bila orang tengok perancangan ini cukup baik, maka bantuan daripada kerajaan, bantuan daripada bank, bantuan daripada
Orang-orang mari, nak bagi. Hanya kita kena ada idea, kena ada. Lepas ada idea itu, kita kena ada usaha untuk melaksanakannya dengan amanah, dengan cekap dan bijaksana. InsyaAllah boleh buat duit betul-betul, insyaAllah. Boleh buat duit betul-betul. Boleh jadi kaya jutawan. Pilihlah bidang-bidang yang banyak dalam sektor pertanian ini. Jadi saya rasa itulah lebih kurangnya. Benda isinya sikit sangatnya. Tu harap-harap insya-Allah kita boleh pakatlah pokok kita, bekerjasama bersungguh-sungguh. Kalau kita rasa tak nak buat seorang, pakat lama-lama, buat koperasi, buat syarikat, wujudkan ukhuwah Islamiah yang baik, sifat-sifat yang baik dalam perniagaan, sifat amanah, sifat kuwah dan sebagainya. Inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Lahirkan orang yang kuat iman dia, kuat fizikal dia, kuat fikiran dia, kuat keuangan dia dan juga amadah. InsyaAllah inilah orang-orang yang kita nak bekerja dengan dia, kita bekerjasama dengan dia, kita ambil dia sebagai pekerja kita dan sebagainya, kita didik, kita bentuk mereka ini insyaAllah sama, dan kita wujudkan kekuatan jama'i kita untuk mengembangkan perniagaan kita dan apa-apa sektor yang saja yang kita pilih. Saya situlah saja lebih kurang saya nak ayatnya. Saya doakan kejayaan pada semua sahabat-sahabat perniagaan. Lepas tu kalau saya tak kerja exco kemudian pun kalau nak cari partner boleh lah. Tengok saya pilih je, tengok nego kan tak ada sahabat saya mungkin orang nego. Saya kagum dengan peniaga-peniaga ni. Kalau orang kerja kerajaan ni biasa. Orang nego, orang yang usahawan, ini orang yang hebat, orang yang special. Anggaplah demikian. Sekian saja aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.